always right. Tu pendapat Boyjan lah. Customer always right. Customer saya betul. Tu je. Customer adalah raja kami. Bos kami. Kalau orang tak boleh terima benda ni, isu suka hati. Bagi Boyjan, itu dia. Kan acik-acik yang datang, selain daripada dia bos kita, dia adalah mak bapak kita. So, apa saja teguran yang logik akal, yang apa segala, kita terima. Tapi 99% adalah semua logik. Dan bila kita ikut, kita naik. Dari dulu geng, Boyjan dari peniaga biasa, acik selalu bagi nasihat. Boy ikut je. Sebab dia gini je. Kau bayangkan, kau pergi bayar satu sifu yang dia seorang je dan mungkin ada kawan-kawan, circle, ataupun engkau ada beribu-ribu sifu. Kau nak pilih mana? Beribu-ribu sifu yang memberi kau profit. Betul tak? Beribu-ribu sifu memberi kau profit dan dia sayang kat engkau. Ke engkau yang kena bayar sifu tu? Engkau bayar sifu tu dan dia bagi ilmu, ataupun ada sifu yang bagi kau keuntungan dan kau dengar cakap dia, kau dapat ilmu dan dapat duit. Boyjan pilih yang kedua. Sebab tu Boyjan dari dulu makin maju, setiap customer nak bagi tahu apa yang penambahbaikan yang perlu, demandnya apa, nak barang kualiti macam mana, Boyjan ikutkan. Walaupun bukan mudah nak ikut, kata-kata customer. Ini pengalaman Boyjan. So bayangkan yang 26,000 ni, dia 28 bagi 26, 2 set serentak sold dan bukan ni je, dah banyak dah. Saya kata design ni Boyjan ubah dah juta dah. Dah juta. Satu design je. Satu design ni dah juta. Itu cerita dia. So, satu tu baru cerita acik satu customer. Belum yang lain-lain lagi. Belum yang lain-lain lagi. Satu kali idea acik-acik, itu nilaiannya juta jika kita pandai convert. Sebagai pembisnes, kita ikutkan. Sebab dia gini geng, Boyjan umur 32, acik umur 50, 40, 30 lebih. Kan? Sudah pasti